Bosan dengan TV biasa yang membosankan? Nak layan Netflix dan YouTube di skrin besar tanpa membazir duit beli TV baru yang mahal? Solusinya mudah saja, iaitu Android TV Box. Hari ini kita akan bedah siasat 5 model paling laku keras di Malaysia. Dari jenama gergasi sehinggalah ke pilihan bajet. Ada satu model yang saya rasa wajib anda miliki tahun ini. Tapi sebelum beli, pastikan ia Google Certified untuk kualiti 4K. Pastikan juga ia sokong Wi-Fi 5GHz untuk streaming lancar dan sekurang-kurangnya mempunyai 2GB RAM supaya menu tidak tersekat-sekat. Di tempat kelima, kita ada SVI Cloud 10P dan 10S. Model ini adalah pilihan terbaik untuk kandungan siaran langsung. Ia menggunakan Android 12 dan sokongan dual Wi-Fi untuk internet yang stabil. Kelebihan utamanya adalah sistem pasang dan pakai yang sangat mudah, sesuai sangat untuk orang tua guna. Namun kualiti soundbar percuma yang disertakan selalunya kurang memuaskan berbanding speaker TV biasa. Nombor 4 adalah siri EV Pad. Pilihan prestasi premium. King dari segi spesifikasi tinggi dengan sokongan resolusi sehingga 6K. Ia mempunyai ciri AI Voice untuk mencari rancangan menggunakan suara sahaja. Dengan Wi-Fi 6, tiada lagi masalah lag semasa menonton filem HD. Kekurangannya hanyalah harga yang agak tinggi dan variasi model yang mungkin mengelirukan pembeli baru. Tetapi untuk prestasi, ia memang padu. Mencari bajet yang paling jimat? Nombor 3 adalah pilihan starter terbaik. Dengan harga sangat rendah, anda dapat kualiti gambar yang tajam untuk kegunaan di bilik tidur atau dapur. Namun, anda kena terima hakikat kualiti binaannya agak asas. Remote control yang disertakan terasa agak lembab dan lambat respon. Asalkan anda tak kisah, ia tetap satu pelaburan yang berbaloi. Di tempat kedua, Global 4K TV Stick E. Ini adalah rekaan paling mudah dibawa. Cucuk sahaja di belakang TV, sangat kemas tanpa wayar berserabut. Sesuai dibawa jika anda selalu pergi bercuti. Tapi amaran, peranti ini biasanya tidak disahkan oleh Google. Maknanya anda tidak boleh muat turun Netflix rasmi. Anda terpaksa guna versi telefon yang agak susah dikawal menggunakan remote biasa. Juara kita adalah Xiaomi TV Box S generasi kedua. Ini adalah standard emas bagi kebanyakan pengguna. Ia menggunakan Google TV yang sah, menyokong 4K Ultra HD, Dolby Vision dan HDR10+ secara rasmi. Antara muka Google TV sangat licin dan senang digunakan. Netflix dan YouTube dijamin berjalan pada resolusi maksimum. Walaupun ada sedikit isu dengan aplikasi tempatan, ia tetap pelaburan terbaik untuk TV anda. Jadi, kalau anda nak pengalaman Netflix 4K yang sebenar, ambillah Xiaomi. Tapi, kalau anda lebih mementingkan siaran langsung atau bajet, EV Pad atau SVI mungkin lebih sesuai dengan selera anda. Semua pautan untuk harga terkini dan ulasan pengguna ada di ruangan deskripsi. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk lebih banyak racun gadget. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.